Polis sedang menyiasat video tular di media sosial yang memaparkan seorang penunggang motosikal dipukul oleh penunggang motosikal lain akibat perselisihan faham dalam kejadian yang berlaku di persimpangan lampu isyarat. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Balvir Singh Mahinder Singh berkata, pihaknya menerima laporan polis yang dibuat mangsa iaitu seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun pada jam 4.29 petang semalam. Menurutnya, mangsa mendakwa kejadian berlaku di persimpangan Jalan Tampoi dan Jalan Persiaran Tanjung di Johor Bahru pada jam 4.40 petang pada Jumaat lalu. Jelasnya kejadian berlaku berpunca daripada perselisihan faham dengan seorang lelaki tidak dikenali yang turut berhenti di persimpangan itu sebelum mangsa dipukul beberapa kali di bahagian kepala oleh suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Terdahulu, tular video berdurasi 23 saat itu memaparkan dua penunggang motosikal berhenti di lampu isyarat dengan seorang daripadanya dilihat sedang memarahi dan memukul kepala mangsa sebanyak 6 kali sebelum beredar.